Korang dah tahu belum? Pasukan keempat dunia isytihar perang terhadap Presiden FIFA. Jom kita masuk ke sisi gelap pemberontakan terhadap Gianni Infantino. Pasukan keempat dunia tu adalah England. Dan apa yang diorang buat? FA England hantar surat rasmi kat FIFA, tarik balik sokongan mereka terhadap Infantino untuk bertanding jawatan Presiden FIFA. Surat sokongan yang diorang bagi sendiri sebelum ni, diorang tarik balik. 3 minggu lepas, kedudukan Infantino memang kebal. 19 Julai lepas, waktu Spanyol julang trofi Piala Dunia, Infantino balik dari New York tersenyum lebar dengan surat sokongan dari lebih kurang 200 daripada 211 persatuan bola sepak seluruh dunia. Senang cakap, dekat atas kertas Infantino ni dah menang. Tapi 9 hari lepas tu, semuanya hancur. 28 Julai, FIFA umumkan satu rancangan, nama dia FIFA Forward Enterprise. Konsep dia simple je. FIFA nak buka satu syarikat baru bernilai $20 bilion yang akan pegang hak komersial Piala Dunia. Lepas tu, 20% daripada syarikat tu dijual kepada pelabur swasta. Dan siapa pelabur utama yang dah sedia nak masuk? Joshua Kushner, adik kepada Jared Kushner, menantu Donald Trump. Tapi bukan tu je yang buat satu dunia naik angin. Infantino hantar surat kat semua 211 persatuan. Kalau setuju, setiap persatuan boleh dapat sampai $40 juta. Kalau tak setuju, duit tu melayang. Dan berapa lama masa yang diberi? 53 hari je. Lepas kejadian tu, UEFA terus bagi respon. Piala Dunia ni bukan milik FIFA untuk dijual. Dan terus 55 negara anggota diorang undi nak boikot semua pertandingan FIFA. Tapi masalahnya, orang dalam FIFA sendiri pun tak tahu apa yang jadi. Pengerusi FA England, Debbie Hewitt, dia ni salah seorang naib presiden FIFA. Dia sendiri kata dia langsung tak tahu pasal plan ni. Arsene Wenger pula tahu melalui berita. 31 Julai, Infantino mengalah. Rancangan tu dibatalkan. Tapi dah terlambat. 3 Ogos, UEFA, CONCACAF dan AFC buat satu pakatan. Diorang takkan sertai apa-apa mesyuarat FIFA sampailah Infantino letak jawatan. Maksudnya, FIFA dilumpuhkan dari dalam. Menurut laporan, dari 211 persatuan, tinggal lebih kurang 15 je yang masih sokong dia.